Oh, Assalamualaikum guys. So hari ni apa yang saya nak buat? Saya nak pergi delivery kuih ataupun biskut. Lepas tu saya nak letak biskut saya ni dekat satu kedai. Nanti saya tunjuklah kat korang kedai apa tu. Okay, so let's go. Let's go. Jangan buang masa. So kita dah settle hantar kuih, hantar biskut dekat area-area UK Perdana ni. Tak sempat nak record sebab dia punya keadaan terlalu kelam kabut tadi, macam rushing panasnya, ada anjing. So itu saja. So next kita ke destinasi kita, iaitu tak di kedai. Apa adik? Apa yang adik? Chicken inside. Chicken? Berapa lagi? Chicken inside. Film bacon. And have a different also. You want to do it later? Full ke? And teach pada how to bake? Dia bukan full. Dia tutup. Ada cuci lah benda tu. So you pull. When you pull, nanti at one point, mana yang you pull tu yang akan tolak chicken out. Chicken. Macam chicken lah. Soalan utama ni. Adik, Yang nak Cakap alam. Alam sebenarnya. Oh. So aku pun dah letak biskut tu dekat Sos Park, dekat area Desa Pandan ataupun Kampung Pandan. Nak tengok, jom. Sini Got chicken inside, right? ada tester macam-macam sekomplitnya. So kita pun dah hantar dekat kedai, iaitu kedai Sos Park. Bagi mana yang nak try, sebab saya ada letak tester dekat situ, korang boleh wish lah Sos Park, korang boleh je try kat situ, ambil je. Saya dah bagi tahu owner kedai. Okay, so itu saja guys. Kedai berdekatan dekat dengan Desa Pandan lah, sebelah masjid Madrasah Taman Maluri, Jalan Belangkas, Stroke Wirawati, Kuala Lumpur. Okay, so jangan malu-malu, jangan segan-segan. Siapa nak dapatkan boleh je. Okay, korang boleh try. Sebelum korang nak beli, korang ada peluang untuk rasa tester. Okay, so itu saja guys. Nanti kita jumpa lagi dekat next content, InsyaAllah. So thank you guys. Bye bye. Drive dulu guys, let's go. Assalamualaikum.